Di belakang saya adalah Ferrari SF90 Stradale dan untuk tulisan artikel boleh klik dekat link dekat bawah. Dunia otomotif telah menyaksikan perubahan besar dengan pengenalan Ferrari SF90 Stradale, sebuah mesin yang menggabungkan teknologi hybrid terkini dengan semangat berapi-api yang sinonim dengan kode Leo. Sebagai kereta hybrid plug-in pertama Ferrari yang dikeluarkan secara bersiri, SF90 Stradale adalah sekadar mewakili bab baru untuk jenama tersebut, tetapi juga satu kenyataan berani tentang masa depan kereta berprestis tinggi. SF90 adalah bukti komitmen Ferrari dalam mengejar kecemerlangan, penggabungan elektrifikasi dan juga kejuruteraan berasaskan lita untuk mencipta kenderaan yang inovatif dan juga mendebarkan. Dan di sinilah ianya bermula. Perjalanan Ferrari ke arah penghybridan adalah satu evolusi yang dirancang dengan teliti, bukan satu revolusi yang secara tiba-tiba lah. Eksperimen awal jenama ini dengan teknologi hybrid seperti dalam kereta Hyperloop Ferrari telah meletakkan asas untuk SF90 Stradale. Walau bagaimanapun, ia tak adalah macam La Ferrari yang terhad pengeluarannya. SF90 adalah model utama yang direka untuk khayalat yang lebih luas, menandakan komitmen Ferrari untuk mengintegritikan teknologi yang mampan tanpa mengorbankan prestasi. Peralahan ini selari dengan trend global ke arah keelektrifikasi, namun pendekatan Ferrari tetap unik, mengutamakan kuasa dan juga pengalaman memandu berbanding sekadar mematuhi peraturan. SF90 Stradale adalah jabatan antara tradisi dan inovasi, membuktikan bahawa kesedaran alam sekitar boleh wujud bersama dengan kelajuan yang mengujakan. Lavia inspired menggunakan fragrance oil yang diimport dan diformulasikan dengan formula eau de parfum untuk ketahanan dari sebelum pergi kerja sampailah balik kerja keesokan harinya. Perfume yang kita pakai sekarang tak tahu dari mana datang, sebab itulah bau tak konsisten. Dengan perfumer berpengalaman lebih 5 tahun, setiap botol Lavia akan berikan kualiti yang paling optimum untuk kegunaan kita setiap hari. Tapi jangan risau, harga yang berpatutan. Serius, cek sendiri kat Shopee. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Di jantung SF90 Stradale terletaklah satu keajaiban teknologi enjin V8 4 liter berkembar tembur yang dipadankan dengan tiga motor elektrik. Dia punya enjin saja menghasilkan 780 kuasa kuda, satu angka yang sudah pun dah lebih pun daripada bersaing. And then ditambah pula dengan 3 motor elektrik, 2 pada gender depan, 1 dekat antara enjin dengan transmission, menghasilkan output gabungan hampir 1000 kuasa kuda. Sistem kuasa hybrid ni mendorong SF90 untuk pergi 0 to 100 dalam masa 2.5 second dengan kelajuan maksimum melebihi 211 miles per hour. Sistem pacuan 4 roda kereta ini pertama untuk dilihat ke atas jalan raya Ferrari. Ferrari memastikan cengkaman yang mantap, manakala sistem pembahagian torque yang canggih mengoptimumkan penghantaran kuasa ke setiap roda, menghasilkan ketakasan dan juga kestabilan. Inovasi SF90 adalah sistem hybrid plug-in dia yang gabungkan pack bateri lithium ion 7.9 kWh yang terletak dekat bawah lantai macam biasa. Walaupun kapasiti bateri ini sederhana berbanding kenderaan elektrik tulen, ia dioptimalkan untuk prestasi, memberikan letupan kuasa elektrik untuk menyokong V8 semasa pecutan. Jurutera Ferrari telah menyimbangkan pengagihan berat dengan teliti, meletakkan bateri dan motor depan untuk mencapai nisbah berat 45 ratio 55 antara depan dan juga belakang. Konfigurasi ini bukan saja meningkatkan pengendalian tetapi juga mengurangkan berat tambahan sistem hybrid. SF90 Stradale memasuki segmen eksklusif yang diduduki oleh kereta hyper seperti McLaren P1 dan McLaren 918 Spider. Walaupun kedua-duanya sudah tidak lagi dikeluarkan, pesaing contemporary terdekatnya termasuk McLaren Artura dan Tesla Roadster yang akan datang, walaupun tiada yang setanding dengan gabungan warisan dan teknologi hybrid Ferrari. SF90 berada di antara supercar dan hypercar, menawarkan prestasi yang menghampiri La Ferrari pada harga yang jauh lebih rendah dari La Ferrari. Dan walaupun SF90 Stradale bukan kenderaan sifar pelepasan, ia mewakili pendirian proaktif Ferrari dalam mengurangkan jejak karbon dia lah. Jenama ini telah berjanji untuk mencapai neutrality karbon menjelang 2030 dengan rancangan untuk melancarkan 15 model hybrid atau elektrik sepenuhnya menjelang 2026. Tahun depan lah. Seni bina architecture SF90 adalah modular, memberi petunjuk kepada penyesuaian potensi untuk EV pada masa hadapan. Namun, Ferrari tetap berhati-hati mengakui bahawa teknologi bateri perlu berkembang dengan ketara untuk memenuhi piawaian prestasi mereka.
So inilah dia cerita pasal Ferrari SF90 Stradale. Bunyi pun best, sedap. Untuk banding dengan kereta lain dia sedap lah. Jadi apa kau rasa pasal video ini? Sila subscribe sekarang. Beli Area F Fashion untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Zakirin. Jumpa lagi lepas ni. Bye.